nak baca. Tapi asyik tak sempat. Tapi saya ingat dalam fikiran saya, dalam memori saya, soalan yang pernah ditanyakan oleh pendengar, katanya, okey, orang yang dengar segmen MTech bersama dengan Datuk, mereka dah tahu dah sebelum kita start mulakan perjalanan, buat perkara asas seperti exercise gear kan, tunggu RPM panas dalam tempoh tertentu baru kita start jalan. Tetapi apabila pergi ke mana-mana service center, katanya adalah 3-4 ke service center yang tidak mengamalkan teknik macam Datuk. Maknanya bila kita hantar orang yang apa nama dia, inspection ni, orang yang tolong check kereta kita, apa yang nak kena repair tu ke apa semua, kita kan ikut sama kan. Macam katanya dia pendengar MTech, tapi bila dia tengok inspection daripada center center servis tertentu tanpa menyebut nama kan, dia tak buat. Start je kereta, tak ada lampu menyala, dia dah start enjin. Lepas tu dia risaulah kereta dia kan, sebab Datuk kata kena tunggu 2-3 lampu menyala baru start enjin. Jadi dia tak ikut tips-tips tu. Jadi takut kereta rosak. Macam mana? Dia yang paling penting sekali, kita kena tahu. Kalau dia masuk saja, dia start terus jalan, tak apa. 2 kali pun tak apa. 3 kali pun tak apa. Sebab kereta tu akan kita ambil balik semula. Dan kita akan latih balik. Kita akan ikut cara kita. Jangan ikut. Sebab saya selalu bermaklum. Kita satu kereta paling best 2, paling banyak 3 pemandu. Jika lebih lagi pemandu yang ke-4, pemandu yang ke-5, pemandu yang ke-6 main hitam aja. Jadi pemandu, kita akan balik pada pemandu yang pertama. Dia akan atur balik sama seperti dia buat. Nanti pemandu yang kedua bawa, pemandu yang ketiga bawa, balik pada pemandu yang pertama. Dia akan ikut balik. Jadi kita reset balik. Ada di atas track. Jadi agak tak perlu risau. Kereta kita, saudara bawa kereta kita, dia cocok je. Terus hidup, dia pergi je. Tak apa, tak ada masalah. Yang paling penting, kereta tu dah hidup pagi-pagi. Okay. Jadi lepas tu dia nak start 2 kali, 3 kali, 4 kali pun tak apa. Kita akan ambil balik semula, kita akan latih. Dia ikut track kita. Jadi dia bukan shortcut nama dia. Jadi pendengar dan semualah yang kalau pergi mana-mana servis, tiba-tiba orang kat pusat servis tu kan, dia tak tunggu lampu menyala, semua main start je, jangan risau. Nanti dapat kat anda balik, anda reset semula Datuk Dan ingat tips Datuk, tip berguna juga tu, dulu pernah sebut juga, mungkin ada pendengar baru. Paling ramai pun boleh guna kereta kita 3 orang je. Kan? Yang keempat kena kita balik. Kalau tak, kita pening. Dia tak tahu nak ikut cara pemanduan yang siapa punya ni, pemandu pertama ke pemandu kedua ke. Okey. Terima kasih Datuk. Seterusnya